Pernahkah anda berhenti seketika untuk merenung kewujudan anda sendiri, kerjaya anda, baki akaun bank anda, dan merasakan dada anda sesak, seolah-olah ada sesuatu berbisik bahawa kekayaan bukan untuk anda? Seolah-olah, jauh di lubuk hati, ada suara halus bergema, saya tidak layak. Saya tidak mampu. Saya tidak diciptakan untuk ini. Ramai individu terperangkap oleh halangan yang tidak kelihatan tetapi nyata ini, yang menghalang mereka daripada melihat potensi diri. Dan yang paling aneh adalah, selalunya, mereka tidak menyedari bahawa punca masalah itu bukanlah pekerjaan mereka, ekonomi, kekurangan masa, atau peluang, tetapi sebaliknya kepercayaan yang tertanam dalam sejak kecil, keyakinan bahawa diri tidak layak. Di sinilah segalanya bermula. Kerana sebelum kehidupan dapat memberikan anda, anda mesti berhenti berkata tidak kepada diri sendiri. Dan saya tahu bagaimana rasanya hidup dengan perasaan itu. Saya faham bagaimana rasanya bangun dengan keyakinan bahawa anda tidak bernilai, bahawa anda kurang bakat, bahawa masa depan anda sudah ditetapkan menuju ke kemerosotan. Saya tahu ini kerana saya sendiri pernah berada dalam kedudukan itu. Di usia muda saya tidak mempunyai visi untuk masa depan. Sama sekali tiada. Saya tidak cemerlang dalam pelajaran. Saya kurang berdisiplin. Saya tidak dapat mengenal pasti sebarang bakat dalam diri. Saya berhenti sekolah lebih awal, kemudian bertukar-tukar kerja, bekerja di stesen minyak, di bengkel mekanik, mengambil kerja sementara yang datang dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Saya tidak mempunyai cita-cita, hidup tenggelam dalam pemikiran yang terhad dan sempit, dan sangat yakin bahawa kejayaan adalah sesuatu yang dikhaskan untuk orang lain, untuk individu yang lebih berkelayakan, lebih berwawasan, lebih cenderung untuk berjaya. Dan mungkin, sekarang ini, anda merasakan hal yang sama. Anda melihat sekeliling dan melihat orang lain maju, berkembang, membeli rumah, melancong, menikmati hidup dengan ketenangan dan anda tertanya-tanya, mengapa mereka dan bukan saya? Di mana, sebenarnya, saya silap? Dan, yang lebih penting, mengapa begitu ramai yang percaya bahawa kekayaan adalah untuk segelintir terpilih, kegembiraan adalah untuk orang lain, dan kehidupan yang memuaskan adalah hak istimewa mereka yang dilahirkan dengan keistimewaan? Ini kerana kebanyakan orang menyerap mesej yang merosakkan, namun tersirat, sejak awal lagi, itu bukan untuk anda. Jangan terlalu bercita-cita tinggi, wang milik orang kaya. Mereka yang terlalu mencari akan akhirnya jatuh, kebahagiaan itu berisiko. Seolah-olah kita membesar dengan menyerap lebih banyak tentang batasan daripada peluang. Dan ini membentuk persepsi diri kita. Dan persepsi diri sentiasa mengatasi segalanya. Tiada sesiapa yang berjaya secara luaran tanpa terlebih dahulu mengatasi halangan dalaman. Apabila anda melihat diri di cermin dan tidak melihat nilai diri, alam semesta akan mencerminkan kembali imej yang sama itu kepada anda. Kekayaan tidak bermula di bank, ia bermula di minda terlebih dahulu. Penyelidikan psikologi menunjukkan bahawa sebahagian besar umat manusia, walaupun diberi peluang sebenar untuk maju, mensabotaj diri mereka secara psikologi kerana mereka tidak menganggap diri mereka layak. Sebuah kajian yang diterbitkan oleh Universiti Harvard mendapati bahawa individu dengan rasa tidak layak dari segi kewangan cenderung mengelak kenaikan pangkat, merendah-rendahkan kerja mereka, menolak tawaran, dan takut untuk memperoleh lebih banyak. Pernahkah anda perasan bahawa sejumlah besar orang menyerah sebelum memulakan? Dan selalunya, ini bukan kerana kurangnya kebolehan, tetapi lebih kepada keraguan yang berlebihan. Berapa kali anda membiarkan peluang berlalu begitu sahaja kerana anda menganggap diri tidak cukup baik? Berapa kali anda tidak meminta kenaikan gaji kerana anda menjangka, bos saya akan menganggap itu tidak masuk akal? Berapa kali anda gagal menuntut bayaran untuk kerja anda kerana takut akan apa yang orang lain akan fikirkan? Saya melakukan perkara sedemikian bertahun-tahun lamanya. Sehingga suatu hari seseorang menawarkan saya sebuah buku yang mengubah hidup saya, Think and Grow Rich *. Saya membacanya tanpa benar-benar memahaminya, saya akui. Namun, saya menyerap intipatinya. Kejayaan saya tidak kecil kerana kerumitan hidup, tetapi disebabkan oleh batasan persepsi diri saya. Pada kesempatan itu, saya menemui sesuatu yang tidak pernah saya tinggalkan,
Semua realiti berubah apabila persepsi diri beralih. Dan mungkin, buat masa ini, anda juga perlu mendengar ini. Mungkin kehidupan tidak menafikan rezeki anda. Mungkin anda sendiri yang menafikan rezeki kepada diri sendiri. Dan saya mahu anda merenung dengan jujur, bilakah kali terakhir anda benar-benar percaya anda layak mendapat kehidupan yang hebat? Bilakah anda bangun pagi menyatakan, hari ini saya akan membuat hidup perasan akan kehadiran saya? Adakah anda hidup apa yang anda idamkan, atau apa yang anda percaya anda layak dapat? Dan saya akan mendedahkan sesuatu kepada anda yang mungkin menyebabkan ketidakselesaan, tetapi ia sangat transformatif. Kebanyakan orang tidak gagal dalam perjalanan hidup. Mereka hanya berhenti pada tahap yang jauh di bawah apa yang mereka mampu lakukan. Dan anda mempunyai kuasa untuk mengubahnya. Saya yakin anda mampu. Kerana jika saya berjaya naik dari seorang pemuda yang putus harapan, tanpa ijazah akademik, melakukan tugas-tugas yang memperoleh beberapa puluh dolar setiap minggu, untuk membina kehidupan bernilai banyak juta dolar, tanpa warisan, tanpa tuah, tanpa jalan mudah, anda juga mampu. Anda tidak perlu menjadi orang yang berbeza. Anda hanya perlu mula memahami siapa anda sebenarnya. Alam semesta hanya akan memberikan apa yang anda izinkan untuk terima. Dan menerima kurang daripada apa yang anda layak adalah petunjuk pertama bahawa rezeki anda bermula dari dalam diri anda. Saat saya mula mengubah hidup saya menyedari sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah perasan. Kita telah dikondisikan untuk mempunyai cita-cita yang sederhana. Sejak usia muda, kita mendengar frasa seperti wang tidak membeli kebahagiaan. Mereka yang terlalu bercita-cita tinggi seringkali kecewa. Lebih baik memiliki sedikit dengan kestabilan daripada banyak dengan bahaya. Dan, tanpa disedari, ayat-ayat ini menjadi pola pemikiran. Dan pola pemikiran menciptakan akibat. Anda tidak pernah melihat seseorang dengan mentaliti kekurangan menikmati kemewahan. Dan selalunya, belenggu itu bukan dalam kewangan tetapi dalam minda. Orang menganggap halangan itu adalah kekurangan peluang. Ia bukan. Ia adalah ketiadaan keizinan dalaman. Ia adalah ketakutan untuk berkembang. Ia adalah rasa bersalah kerana berjaya. Ia adalah keyakinan bahawa rezeki hanya sampai kepada mereka yang bertuah, keturunan kaya, mempunyai hubungan, sijil, atau sesuatu yang tidak pernah mereka miliki. Tetapi realitinya adalah, kemewahan tidak memilih individu. Kemewahan memilih keadaan minda. Dan saya menemui ini dengan cara yang menyakitkan. Saya teringat satu fasa tertentu ketika saya bekerja sebagai petugas barisan harapan, bangun awal, berasa letih, memperoleh beberapa puluh dolar setiap bulan, dan menganggap diri saya sebagai makhluk yang tidak penting. Saya memerhatikan rakan sekerja yang lebih bermotivasi, yang lain membeli hartanah, beberapa membincangkan projek, perjalanan, pelaburan keuangan dan saya berasa tidak penting. Bukan tidak penting kerana kekurangan kemahiran fizikal, tetapi tidak penting kerana persepsi diri saya sangat kecil. Suatu hari saya berhenti, melihat diri saya, dan merenung, pilihan apakah yang saya buat sehingga membawa saya tepat ke titik ini. Ini sepenuhnya mengubah perspektif seseorang. Kerana apabila anda mengakui bahawa tiada siapa yang mencapai keadaan semasa mereka tanpa sumbangan mereka sendiri, anda akan mendapati bahawa anda juga mampu memilih jalan yang berbeza. Pada masa itu, saya masih tidak tahu kaedahnya, tetapi saya yakin bahawa berterusan dalam situasi saya berada adalah satu hukuman. Dan mungkin anda berada di titik ini sekarang. Mungkin anda tahu anda boleh melakukan lebih banyak, tetapi tidak tahu di mana untuk bermula. Mungkin anda bangun setiap hari yakin bahawa anda datang ke dunia untuk sekadar hidup, bukan untuk makmur. Dan izinkan saya menyatakan sesuatu dengan jelas, jika anda merasakan bahawa kewujudan anda tidak pada tempatnya, firasat itu sudah menjadi bukti bahawa intipati diri anda memanggil anda ke tahap yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, ada kesukaran, kebanyakan manusia tidak dapat bertindak kerana mereka tidak pernah belajar untuk merenung. Mereka hanya bertindak balas. Mereka bangun, memenuhi kewajipan, bekerja keras, menyelesaikan masalah, tidur, dan mengulangi segalanya keesokan harinya. Dan mereka memanggil ini kewujudan.
Walau bagaimanapun, ini hanyalah sekadar hidup. Kewujudan sebenar terzahir apabila anda mengambil alih kawalan. Apabila anda menentukan takdir yang anda inginkan. Apabila anda memahami bahawa kemewahan bermula sebagai representasi mental dan seterusnya menjelma di alam nyata. Pada masa ini, kajian juga menunjukkan bahawa individu dengan tujuan yang jelas mempunyai kebarangkalian yang jauh lebih tinggi untuk mencapai tahap pendapatan yang tinggi, keseimbangan emosi, dan kewarasan mental, berbanding mereka yang hidup tanpa tujuan. Sebuah tinjauan besar dalam sektor perniagaan mendedahkan bahawa para profesional yang sengaja mendokumenkan matlamat mereka meningkatkan peluang mereka untuk merealisasikannya sebanyak lebih daripada 70%. Sekarang saya bertanya, adakah anda mempunyai tujuan yang jelas atau hanya aspirasi yang tidak jelas? Dan pada titik inilah ramai yang menjadi stenan. Mereka bercita-cita untuk memperoleh lebih banyak, tetapi tidak menetapkan nilai. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak menentukan bagaimana rupanya. Mereka bercita-cita untuk autonomi, tetapi menghabiskan kewujudan mereka berkata, saya tidak ada masa, seolah-olah masa adalah lebihan yang perlu muncul untuk mereka hidup. Bukan begitu caranya. Kehidupan memberi ganjaran kepada mereka yang membuat keputusan. Dan keputusan bukan hanya tentang berfikir. Keputusan adalah bertindak walaupun dengan rasa takut. Saya teringat saat saya memutuskan untuk meninggalkan jabatan bomba. Tiada siapa yang faham. Ada yang mengejek. Yang lain menganggapnya keangkuhan. Saya sendiri hampir goyah pada beberapa kesempatan. Tetapi ada sesuatu dalam diri saya yang menyatakan, jika anda kekal di sini, kewujudan anda akan berakhir sebelum ia bermula. Saya tidak mempunyai pendidikan formal, tiada pengalaman, tiada rizab keuangan. Tetapi saya memiliki keputusan. Dan keputusan membawa lebih banyak berat daripada sijil. Dan keputusan itu mendorong saya untuk melancarkan usaha pertama saya. Usaha itu, pada tahun pertama, menghasilkan lebih daripada keseluruhan pampasan saya daripada usaha sebelumnya. Dan ia bukan secara kebetulan. Ia adalah transformasi lengkap siapa diri saya. Ramai orang melihat tokoh yang berjaya dan berfikir, mereka mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Izinkan saya memberitahu anda tentang seorang tokoh, Jim Carrey. Sebelum beliau menjadi terkenal, beliau hidup dalam kemiskinan, tinggal bersama keluarganya dalam sebuah trailer, menderita kemurungan, dan menghabiskan malam-malam merenung bintang secara senyap. Suatu hari, beliau memutuskan untuk menulis sendiri cek bernilai $10 juta, bertarikh 5 tahun dari sekarang. Beliau menyimpannya di dalam poket dan, setiap hari, membayangkan dirinya bukan seperti dirinya, tetapi seperti yang beliau cita-citakan. Tahukah anda apa yang berlaku? Setelah 5 tahun, beliau memperoleh jumlah tepat itu untuk filem Dumb and Dumber. Beliau mengubah persepsi dirinya sebelum realitinya berubah. Beliau tidak menunggu keyakinan dunia, beliau mempercayai diri sendiri terlebih dahulu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum. Anda mendapat apa yang anda percaya anda layak. Jika anda menghargai kandungan ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Ini lebih daripada sekadar meningkatkan tontonan video. Inilah yang menghidupkan ruang ini, membolehkan saya menawarkan lebih banyak ajaran, pandangan, dan kandungan berkesan seperti ini. Setiap suka, setiap langganan baharu, setiap perkongsian memberi isyarat kepada platform bahawa kandungan ini mengubah individu. Dan apabila lebih ramai orang mencapainya, lebih banyak kehidupan diubah. Jadi, jika rakaman ini sudah mendorong anda untuk berfikir secara berbeza, nyatakan sokongan anda sekarang. Dan saya ingin memberikan anda satu cabaran kecil. Malam ini, sebelum melelapkan mata, ambil sehelai kertas dan tuliskan bagaimana kehidupan anda akan jadi jika anda benar-benar percaya anda layak untuk maju. Bukan dalam keadaan sekarang, tetapi bagaimana ia boleh berkembang. Dan selama 7 hari berturut-turut, lafazkan ia dengan kuat setiap pagi. Anda akan terkejut dengan perubahan yang dihasilkannya. Kerana apabila minda anda berubah, alam semesta anda turut bertransformasi selaras dengannya. Apabila seseorang individu percaya mereka tidak layak mendapat kemakmuran,
mereka bukan sahaja bertindak secara terbatas, mereka mula membina realiti yang mengesahkan batasan itu. Seolah-olah mereka meletakkan kanta gelap di mata mereka dan mula melihat hanya halangan, rintangan, kekurangan, dan kesusahan. Penyelidikan saintifik secara ketara mengesahkan perkara ini. Kajian dalam psikologi kognitif menunjukkan bahawa otak manusia, apabila diarahkan untuk menerima suatu kepercayaan, mula menapis realiti untuk mencari bukti yang menyokongnya. Dengan kata lain, jika anda menganggap hidup ini sukar, tidak adil, jika anda mengandaikan bahawa modal adalah terhad, bahawa kenaikan pangkat hampir mustahil, minda anda akan berusaha untuk mengesahkan perspektif itu setiap hari. Atas sebab inilah begitu ramai yang berdedikasi, bekerja keras, berjuang, namun tetap terhenti. Bukan kerana kurangnya dedikasi, tetapi sifat dedikasi itu sendiri. Kerana apabila minda dikondisikan kepada kekurangan, ia membuat anda menghabiskan tenaga yang banyak untuk kekal di tempat yang sama. Skim sebabnya ramai individu bangun awal, bekerja sepanjang hari, mengambil shift tambahan, tetapi di sebalik segalanya, terus merungut tentang kurangnya kemajuan dalam hidup mereka. Pernahkah anda memerhatikan seseorang seperti itu? Mungkin anda sendiri termasuk dalam gambaran tersebut. Bel-bel tiba, dana habis, bulan berlalu, dan orang itu mengulang, mustahil. Ini bukan untuk saya. Hidup memang begini. Dalam berapa banyak situasi anda mendapati diri anda menerima sisa-sisa kerana anda yakin tiada pilihan lain? Berapa kali anda menolak peluang kerana anda fikir anda tidak mampu, tidak cukup bagus, tidak sesuai dalam persekitaran itu? Kini bayangkan kesannya sepanjang 1 dekad, 2 dekad, seumur hidup. Anda percaya anda tidak layak, dan kewujudan akur. Saya teringat satu tempoh di mana saya memerhatikan individu yang berjaya dan merasakan gabungan rasa kagum dan kekecewaan. Saya akan bertanya, bagaimana mereka mencapainya? Apa yang mereka ada yang saya tiada? Dan pada satu ketika, saya memahami, mereka tidak memiliki sesuatu yang berbeza, mereka adalah sesuatu yang berbeza. Mereka berfikir dengan cara yang unik, merasa dengan cara yang istimewa, melihat diri mereka secara berbeza. Dan segalanya berubah apabila anda mengubah cara anda melihat diri sendiri. Orang yang makmur berkelakuan seolah-olah mereka sudah mencapai kejayaan itu, walaupun sebelum kejayaan mereka terzahir. Mereka menyatakan diri secara unik, bergerak secara berbeza, mempertimbangkan dengan perspektif yang pelbagai. Mereka yang tidak percaya pada kelayakan diri, ragu-ragu. Bertanya. Menangguh. Dan penangguhan adalah cara yang paling bijak untuk menyerah kalah. Satu kajian terkenal dalam bidang ekonomi tingkah laku mendedahkan bahawa individu yang takut untuk memperoleh lebih banyak pendapatan cenderung untuk merosakkan prestasi profesional mereka sendiri. Mereka menolak jemputan, tidak memohon jawatan yang lebih tinggi, mengelak daripada berunding gaji, dan sering berprestasi di bawah potensi mereka semata-mata untuk mengelak daripada menonjol. Adakah anda faham betapa besarnya kesan ini? Seseorang itu tidak gagal kerana tidak mampu, mereka gagal kerana mereka yakin mereka tidak seharusnya berjaya. Tokoh awam terkemuka juga mengalami keadaan ini. Oprah Winfrey menceritakan bahawa beliau dibesarkan dengan mendengar bahawa individu sepertinya tidak mempunyai tempat dalam lingkungan kuasa, bahawa seorang wanita kulit hitam yang rendah diri harus kekal di tempatnya. Dan tahukah anda apa yang berlaku? Beliau mula menginternalisasikan perkara itu sejak kecil. Namun, pada satu ketika, beliau mengamalkan keazaman yang luar biasa. Tempat saya adalah di mana sahaja aspirasi saya mendorong saya. Dan dengan mengubah perspektif itu, dunia memberinya ruang. Naratifnya bukan tentang nasib, tetapi tentang kebenaran diri yang intrinsik. Apabila anda mengubah persepsi diri anda, seluruh alam semesta mula sejajar. Berhenti sebentar dan fikirkan, imej apakah yang anda bina tentang diri anda pada masa kini? Adakah anda melihat diri anda sebagai individu yang cekap, berbakat, layak, atau sebagai seseorang yang bergelut untuk mengekalkan keseimbangan dan mengelak daripada rebah? Apabila anda memerhatikan pencapaian anda, adakah ia lebih sejajar dengan seseorang yang mempercayai kemenangan atau dengan seseorang yang hanya berusaha untuk bertahan? Jujurlah.
Pendedahan ini boleh menyakitkan, tetapi ia juga berpotensi untuk membebaskan. Kerana segalanya bermula apabila anda memahami bahawa kewujudan luaran anda mencerminkan kehidupan dalaman anda. Anda menarik kepada diri anda apa yang anda percaya anda layak. Jika anda yakin anda layak untuk kekurangan, kekurangan akan terzahir. Jika anda percaya anda layak berada di puncak, puncak akan mula tertarik. Bukan oleh kuasa mistik, tetapi kerana cara anda bertindak berubah. Individu yang percaya mereka layak mendapat kelimpahan membuat pilihan yang membina kelimpahan itu. Mereka yang menganggap diri mereka tidak layak, menolak peluang sebelum ia muncul. Dan jika anda terbuka, saya ingin menyampaikan cabaran baharu kepada anda. Sepanjang 7 hari akan datang, setiap kali peluang timbul, tidak kira betapa kecilnya, tanya diri anda, apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang yakin mereka layak mendapat kemakmuran pada saat ini? Dan bertindaklah dengan cara itu. Ia mungkin meminta kenaikan gaji. Ia mungkin menetapkan harga yang adil untuk perkhidmatan anda. Ia mungkin menghantar resume yang telah anda simpan selama beberapa bulan. Ia mungkin menceburi bidang pengajian baharu. Ia mungkin sekadar menerima pujian tanpa merendahkan diri. Latihan mudah ini memulakan penyusunan semula minda. Kerana tingkah laku membentuk identiti sama seperti identiti membentuk tingkah laku. Kebanyakan individu menghabiskan masa bertahun-tahun menunggu perasaan yakin diri untuk memulakan tindakan. Rahsianya adalah sebaliknya, anda bertindak, dan keyakinan muncul selepas itu. Apabila saya meninggalkan jabatan bomba, saya berasa sangat takut. Tetapi jika saya menunggu keberanian awal untuk muncul, saya masih akan berada di sana sekarang. Kewujudan memberi ganjaran kepada mereka yang membuat keputusan. Bukan mereka yang menangguh. Dan anda sudah menangguh terlalu banyak. Hari yang paling ideal untuk membuat perubahan adalah semalam. Yang terbaik kedua adalah hari ini. Ada satu titik dalam perjalanan seseorang di mana individu mula menyedari bahawa bukan modal yang mereka kekurangan, tetapi kebenaran diri. Orang itu malah menyatakan keinginan untuk berkembang maju, tetapi, jauh di lubuk hati, mengalami rasa bersalah, kebimbangan, malu, atau keraguan. Ia seumpama seseorang memandu kenderaan, menekan pedal minyak dan brek serentak. Dan antagonisme intrinsik ini meletihkan, memenatkan, melemahkan, dan mencipta sensasi bahawa, tidak kira betapa keras anda mencuba, anda tidak pernah maju. Pernahkah anda mengalami sesuatu seperti itu? Bekerja keras, mendedikasikan diri secara intensif, memberikan yang terbaik, namun masih terasa terperangkap dalam kitaran yang tidak berkesudahan. Ini bukan kebetulan. Sebahagian besar umat manusia tidak berjuang melawan keadaan luaran, tetapi esensi mereka sendiri. Sains psikologi kontemporari memanggil ini disonans kognitif, apabila apa yang anda impikan dan apa yang anda anggap anda ditakdirkan untuk miliki bertembung. Contohnya, anda ingin memperoleh lebih banyak wang dolar, tetapi percaya anda tidak layak, anda mendambakan kehidupan yang lebih baik, tetapi berasa menyesal membayangkan diri anda dalam kemakmuran. Anda mencari kejayaan, tetapi suara hati berbisik kepada anda bahawa ia untuk orang lain. Cuba teka pihak mana yang menang. Yang paling berakar umbi. Pilihan manusia lebih dipengaruhi oleh keyakinan daripada keinginan. Keinginan adalah rasional. Keyakinan adalah emosi. Dan emosi selalu mendominasi. Ini adalah penjelasan mengapa begitu ramai yang meletihkan diri di tempat kerja namun kekal terperangkap dalam kitaran kekurangan. Mereka mengubah tenaga yang digunakan, tetapi bukan puncanya. Dan apabila benih diprogramkan untuk yang minimum, hasil akhirnya tidak akan pernah besar. Saya teringat menghadapi persimpangan ini apabila saya memulakan usaha pertama saya. Saya memperoleh pendapatan lebih banyak dalam 1 bulan berbanding yang saya peroleh sebelum ini dalam tempoh 6 bulan. Ia merangsangkan, tetapi sama menakutkan. Saya ingat, pada peringkat awal, apabila melihat jumlah kewangan itu, sebahagian daripada diri saya berasa tidak senang. Saya mendapati diri saya bertanya, adakah saya bergerak terlalu cepat? Adakah saya benar-benar layak menerima ini? Saya tidak pernah mengenali kelimpahan sebelum ini. Seluruh hidup saya telah ditentukan oleh kekurangan.
Dan hampir secara naluri, saya mula merosakkan kejayaan saya sendiri. Saya menjadi kurang berani, kurang inovatif, kurang tegas dalam urusan saya. Persepsi diri saya tidak sepadan dengan realiti baharu saya. Fenomena ini mempengaruhi jutaan orang. Satu kajian menarik dari Universiti Chicago mendedahkan bahawa ramai individu berprestasi tinggi, apabila mencapai tahap pendapatan yang melebihi taraf sejarah keluarga mereka, secara tidak sedar mula mensabotaj diri sendiri dalam usaha untuk kembali ke kestabilan emosi. Seolah-olah fikiran mereka sendiri mendekte, terlalu banyak wang dolar tidak selaras dengan diri anda. Akibatnya, tanpa menyedari, individu mula menangguhkan keputusan, menerima kurang daripada yang sepatutnya, mengelak risiko, menekan pendapat mereka sendiri, dan, dalam kes ekstrim, meninggalkan peluang yang sudah terjamin. Pernahkah anda menyaksikan situasi yang serupa? Kenaikan pangkat ditolak kerana seseorang takut mengambil kepimpinan. Syarikat yang sangat berkemampuan tetapi tidak pernah maju kerana pemiliknya takut menetapkan harga yang lebih tinggi. Profesional bertaraf tinggi yang tidak pernah benar-benar menonjolkan diri. Sukar dipercayai, namun, skim realitinya. Tidak cukup sekadar memiliki kemahiran. Tidak cukup sekadar memiliki pengetahuan. Tidak cukup sekadar memiliki peluang. Amat penting untuk memiliki persepsi diri yang selaras dengan masa depan yang anda impikan. Tanpanya, segalanya akan runtuh, lambat laun. Dan sejarah membuktikan ini dengan jelas. Pernahkah anda melihat apa yang berlaku kepada ramai tokoh awam yang mencapai kemasyhuran terlalu awal? Mereka memiliki status selebriti, kekayaan, urus niaga bernilai berjuta-juta dolar, iaitu berjuta-juta dolar Amerika Syarikat dan sanjungan global, namun, mereka kekurangan asas psikologi untuk menghadapi realiti tersebut. Britney Spears adalah contohnya. Sepanjang hidup dalam sorotan kejayaan, kekayaan berjuta-juta dolar Amerika Syarikat terkumpul, namun secara dalaman, beban itu lebih berat daripada yang dapat ditanggung oleh imej dirinya. Akibatnya, kemerosotan awam, perjuangan kesihatan mental, keputusan impulsif, kehilangan autonomi ke atas hidupnya sendiri. Ini menonjolkan sesuatu yang kritikal, bukan wang yang merosakkan atau membina, tetapi tahap persepsi diri yang mengiringinya. Apabila kehidupan bergerak lebih pantas daripada akal, seseorang akan runtuh. Apabila minda berkembang lebih cepat daripada kehidupan, kehidupan akan selaras. Sekarang, saya ingin mengemukakan soalan yang ringkas tetapi mendalam kepada anda, kehidupan seperti apa yang anda mampu kekalkan secara emosi sekarang? Bukan yang anda impikan, tetapi yang akan dibenarkan oleh persepsi diri semasa anda. Jika anda menerima ratusan ribu dolar Amerika Syarikat esok, bagaimana anda akan bertindak? Minda yang terbiasa dengan kekurangan akan menjadi keliru dalam kelimpahan. Walau bagaimanapun, minda yang bersedia untuk kelapangan mengubah setiap jumlah kecil menjadi pengembangan. Pertumbuhan bermula terlebih dahulu dalam kognisi, dan barulah menjelma dalam hasil. Lihatlah sekeliling, berapa ramai orang yang anda kenali berkata, jika saya mempunyai lebih banyak wang, hidup saya pasti akan teratur. Hakikatnya, apabila sejumlah besar wang akhirnya datang kepada mereka, bonus, pampasan, warisan, penyelesaian kerja, seluruh jumlah itu hilang dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Mengapa? Kerana mereka belum berubah secara dalaman. Kehidupan sentiasa mengembalikan kepada kita nilai emosi yang kita percaya kita miliki. Jika anda menganggap anda bernilai rendah, apabila anda memperoleh banyak, anda akan mencari jalan untuk kembali ke zon selesa anda. Memang tidak selesa, saya akui. Namun, skim realiti sebenar. Dan skim sebabnya saya selalu berkata, jangan mengejar lebih banyak sumber kewangan sebelum anda menjadi orang yang menguasai pengurusannya. Bukan kerana ketidakcekapan, tetapi kerana anda layak untuk mengekalkan apa yang anda capai. Dan untuk ini berlaku, anda perlu belajar untuk mengisytiharkan kepada diri sendiri, saya layak untuk kemakmuran. Ulangi ini sehingga anda menghayati keyakinan itu. Kerana apabila anda menerima kepercayaan ini, dunia mula berinteraksi dengan anda secara berbeza. Anda akan bergerak secara berbeza, membuat pilihan yang berbeza, menarik keadaan yang berbeza. Dan dengan itu,
Buat pertama kali, kewujudan anda akan berhenti menjadi hasil pasif untuk menjadi ciptaan aktif. Tiba suatu saat apabila seseorang akhirnya memahami bahawa kemajuan keuangan bukanlah sesuatu yang anda peroleh, tetapi sesuatu yang anda berikan kepada diri sendiri. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang, tergesa-gesa, memenatkan diri cuba mendapatkan apa yang hanya akan menjelma selepas transformasi dalaman. Kesejahteraan keuangan tidak bermula daripada usaha, ia muncul dari teras diri anda. Di masa muda saya, ini adalah pendedahan yang paling rumit untuk difahami. Saya menganggap bahawa menjadi kaya adalah tentang usaha fizikal, berjam-jam bekerja, peluh, keletihan, dan penderitaan. Lagipun, skim yang saya saksikan sejak kecil. Individu yang jujur, berprinsip, rajin, komited, tetapi dengan sumber yang sedikit. Saya akan memerhati saudara mara saya dan berfikir, jika kerja keras yang gigih itu cukup, semua orang di sini akan kaya. Dan barulah setelah sekian lama saya faham bahawa masalah itu tidak pernah terletak pada kekurangan usaha, tetapi pada keyakinan yang meresap dalam dedikasi itu. Kerana berusaha keras sambil berasa tidak penting hanya menghasilkan keletihan. Apa yang benar-benar mewujudkan perubahan ialah mendedikasikan diri dengan kognisi anda yang selaras dengan masa depan yang anda ingin huni. Ramai orang tertanya-tanya mengapa, walaupun setelah bertahun-tahun mencuba, mereka masih tidak mencapai kemakmuran. Dan penyelesaiannya, dalam kebanyakan keadaan, tidak terletak secara luaran. Ia terletak pada sistem kepercayaan yang tertanam dalam, sering kali berasal dari zaman kanak-kanak, dari ibu bapa, pendidik, pengalaman pahit, saya tidak cukup berharga, sumber keuangan berisiko, jika saya berjaya, seseorang akan menderita, orang yang menjadi kaya berubah menjadi lebih buruk. Pernyataan-pernyataan ini kekal tersimpan dalam minda bawah sedar sebagai fakta yang tidak dapat disangkal. Dan minda bawah sedar menunjukkan keanehan yang menarik, ia tidak berhujah dengan anda. Ia hanya mematuhi. Jika ia percaya bahawa kejayaan mendedahkan anda kepada bahaya, ia akan melindungi anda, mengekalkan anda dalam situasi semasa anda. Baginya, tidak aktif melambangkan ketenangan. Sains neurologi sudah menunjukkan bahawa kepercayaan yang mendalam mewujudkan skema otak yang mengawal tingkah laku, reaksi emosi, dan keputusan spontan. Dengan kata lain, tidak cukup hanya memahami secara rasional bahawa kemajuan itu positif, adalah penting untuk merasakannya sebagai kebenaran intrinsik. Atas sebab ini, apabila seseorang mengubah persepsi diri mereka, segala-galanya mula berubah bersamanya. Individu yang melihat diri mereka sebagai pemenang akan bertindak sedemikian, walaupun sebelum kemenangan itu. Apabila saya memulakan kajian saya tentang psikologi manusia, saya menemui satu pendedahan yang akan mengubah hidup saya dan berjuta-juta orang lain selepas itu. Anda tidak akan pernah memperoleh lebih daripada yang anda percaya anda layak. Sama sekali tidak ada, walaupun butiran terkecil, yang memasuki kehidupan seseorang jika ia tidak sesuai terlebih dahulu dengan konsep diri mereka sendiri. Dan apabila pemahaman ini menjelma, banyak keadaan berubah dengan cepat. Saya telah menyaksikan individu yang keluar dari bertahun-tahun stagnasi dan memulakan proses pengembangan hanya dalam beberapa minggu. Apakah sebabnya? Kerana, akhirnya, mereka menyingkirkan sekatan dalaman. Akhirnya, mereka membenarkan dunia mencerminkan kekayaan yang mereka miliki secara intrinsik. Seolah-olah, tiba-tiba, mereka berhadapan dengan diri sendiri dan mengisytiharkan, cukup. Mulai sekarang, saya mengambil alih kawalan. Saya masih ingat dengan jelas seorang individu yang mengikut panduan saya dan, dalam perbualan awal, meluahkan kepada saya, "Bob, perjalanan saya tidak maju, saya rasa seperti ada halangan." Dan memang ada, walau bagaimanapun, ia bukan halangan keuangan, mahupun profesional, ia bersifat emosi. Dia yakin bahawa kejayaan akan menjauhkan orang-orang yang dia sayangi. Dan setiap kali dia menghampiri suatu kenaikan dalam hidupnya, sesuatu akan campur tangan dan menyebabkan dia kembali ke titik permulaan. Dengan mengubah kepercayaan itu, dalam tempoh 6 bulan, kerjaya beliau melonjak, pendapatan keuangan beliau meningkat, dan, yang paling penting, beliau mengekalkan hubungan yang bermakna. Tiada apa yang hilang. Dan dia memahami prinsip penting, kemajuan tidak mengecilkan anda, kemajuan mengembangkan anda.
Dan mungkin anda tertanya-tanya, di mana saya patut bermula? Dan jawapan saya adalah mudah, tetapi memberi impak. Berhenti mencari persetujuan daripada persekitaran luaran dan mulakan dengan memberikannya kepada diri sendiri. Tiada siapa yang akan melihat anda dan mengisytiharkan, kini anda layak untuk kemakmuran. Persepsi itu perlu timbul secara dalaman. Adalah tanggungjawab anda untuk menentukan bahawa anda sudah mencukupi, bahawa anda memiliki merit, bahawa naratif masa lalu anda tidak menentukan masa depan anda, bahawa akar anda tidak menyekat jalan anda. Kerana apabila anda mengubah cara anda melihat diri sendiri, alam semesta perlu menyesuaikan diri. Peluang yang menguntungkan, individu, akses, semuanya mula menjelma kerana, akhirnya, anda berhenti bersembunyi. Sekarang, bayangkan sesuatu dengan saya, bagaimana jika, 1 tahun dari sekarang, anda melihat kembali masa lalu dan menyedari bahawa saat ini adalah perubahan penting. Bagaimana jika tarikh hari ini adalah hari anda akhirnya memilih untuk meninggalkan kepercayaan lama? Dan bagaimana jika hari ini adalah hari di mana anda mengisytiharkan, dengan keyakinan mutlak, saya layak untuk kemakmuran? Apakah bentuk kehidupan anda dalam tempoh 12 bulan? Lebih mudah? Lebih bebas beban? Lebih asli? Biar saya cadangkan satu cabaran terakhir kepada anda, yang ringkas tetapi revolusioner. Setiap hari, selama 30 hari, sebelum memulakan aktiviti anda, isytiharkan dengan lantang, saya layak. Saya berhak untuk maju. Kewujudan saya sedang berkembang. Tetapi jangan sekadar mengucapkan kata-kata itu, rasakannya. Bayangkannya. Hayati kebenaran ini. Kerana pengulangan membentuk keyakinan. Dan keyakinan membentuk realiti. Kehadiran anda di sini bukanlah satu kebetulan. Tidak sepotong pun daripada bahan ini sampai kepada anda secara kebetulan semata-mata. Jika sesuatu yang mendalam di dalam diri anda bergelora ketika anda mendengar, maka sedarlah, sebahagian daripada anda sudah bersedia untuk tahap seterusnya. Dan ia hanya menanti persetujuan anda. Kehidupan tidak hanya memberi ganjaran kepada mereka yang sekadar berharap, ia memberi ganjaran kepada mereka yang memilih untuk bertindak. Dan jika anda membuat keputusan itu hari ini, seluruh dunia boleh menyusun semula dirinya berdasarkan tekad itu. Kemajuan tidak ditemui secara luaran. Ia berada di dalam diri anda. Dan ia sentiasa ada di sana. Dan dengan itu kita maju bersama dalam perjalanan peningkatan diri yang tanpa henti ini, memahami lebih dan lebih bahawa tiada perubahan luaran yang menjelma sehingga sesuatu berubah secara dalaman. Apabila anda mula menerapkan prinsip-prinsip ini secara sedar, gigih, dan dengan keharmonian emosi, semuanya berubah, cara berfikir anda, sikap anda, hasil anda, dan bagaimana kehidupan bertindak balas kepada anda. Jika mesej ini bergema dengan anda dan benar-benar menyentuh jiwa anda, kongsi video ini dengan individu berharga yang layak untuk menerima komunikasi ini dan yang, mungkin, sudah bersedia untuk mengambil langkah seterusnya ke arah potensi penuh mereka sendiri. Sehingga lain kali.